nak color pensel baru. Yang color pensel lama Aina sudah rosak. Ibu, Sheila nak juga baju princess macam anak Pakcik Yaakob tu. Bolehlah. Nanti ibu carikan untuk kamu ya. Jangan risau. Mesti ada je. Nanti ibu tanya kat mana dia beli ya. Belikan beg baru untuk Aina tak? Ibu, Sheila nak colorkan rambut warna brunette coklat. Bolehlah. Kalau tunggu kamu dari remaja baru kamu boleh colorkan rambut, okey? Bu, Sheila nak masuk sangat kelas nyanyian tu. Tapi tu sembayuran. Boleh tak Sheila nak masuk ibu? Bolehlah. Oh, kalau macam tu nanti ibu usahakannya. Tak apa nak. Kamu jangan risau, nanti ibu carikan untuk kamu. Nanti belikan baju raya untuk Aina tau. Ibu Aina nak masuk pertandingan peragaan. Ibu. Aina tak sabar ni. Aina nak bagi tahu nanti kat sekolah ibu datanglah tengok anugerah cemerlang Aina. Wah, hijab betul lah anak ibu ni. Tak apa, nanti ibu akan datang melihat kejayaan Raina. Ciklah nak telefon bimbit lah. Telefon bimbit je. Ibu rasa ada je jual. Nanti ibu usahakan untuk kamu ya. Ibu, Ciklah nak magazine Vogue edisi ke-47 ibu. Boleh tak tolong belikan? Mungkin ada jual dekat kedai acong tu. Nanti ibu usahakannya. Jangan risau tau. Ibu, adik Sheila nak pergi rombongan dekat sekolah. Diorang pergi TV station. Bolehlah, ini kan Ciklah dari muda lagi. Murah je ibu, 250 je pergi ke sana. Ada Cikgu Yaakob. Oh, kalau macam tu tak apa. Nanti ibu usahakan untuk kamu ya. Ibu, akak minta restu ibu. Akak dapat kerja dekat luar negeri dan akak harap sangat ibu restui akak pergi bekerja di sana mencari rezeki. Ibu, adik dah dapat tawaran berlakon dalam cerita filem yang hebat tu. Tak sabar adik nak berlakon dalam cerita tu. Jadi adik perlu ke sana tau. Wah, hati-hati tau. Ingat, solat jaga. Ya, jangan buat bukan-bukan kat sana ya. Ingat, kamu tu mencari rezeki. Apa-apa kau je kita orang nanti. Nanti kita orang jawab lah ya ibu. Jangan risau pasal ibu. Ibu dengan abang kamu tu akan baik-baik saja. Jaga diri korang tau. Makan jangan lupa ya. Ibu yakin korang akan berjaya. Kami sayang ibu sangat-sangat. Baiklah semua, itu sahaja ya untuk episod kita pada hari ini. Disebabkan masa kita terlalu lama ya kita berbual mengenai ibu bapa kita. Baiklah, kita akan jumpa lagi pada episod akan datang pada minggu hadapan untuk episod eksklusif Hari Raya. Suka tak tuan-tuan dan puan-puan? Ya, scream. Minggu hadapan kita ada tetamu special iaitu Yumna Felicia Al Jazeera Bolkiah. Jangan lupa nantikan kita nak tanyakan soalan-soalan berkenaan Hari Raya untuk puteri Tribuna kita tu. Baiklah, itu saja untuk episod kali ini. Jumpa pada episod akan datang, okey? Tapi sebelum kita habis, kita ada satu giveaway segmen misteri. Siapa tahu segmen apa semuanya. Kita akan kasih kupon duit raya untuk semua orang dekat sini. Yeah! That is a wrap for this show ya. Ya, terima kasih Encik Zack. Nanti kita celebrate raya sama-sama dengan kru-kru kita, okey? Wah, seronoknya. Okey, semua boleh rehat. Nanti kita akan shoot celoteh Ciklah edisi raya ya. Jangan lupa ya semuanya ya.
Wow, banyaknya hadiah you all. Junaida siapa kasih banyak ni? Wah, ada ni lah, ada itu, ada. Alamak, macam sedap je benda ni, boleh makan ke ni? Girl, mestilah banyak. You kan artis popular. Like everyone want to meet you. Okay girl, you tengoklah, I tadi penat tau. I berdiri kat sini, kemudian kena tengok you punya dressing room ni yang glamorous ni. Kemudian tiba-tiba ada orang ketuk pintu, nak kena susun hadiah-hadiah ni untuk you. You tahu tak, I penat tau, I penat. Wah, terima kasih lah Junaida. Hoi, tanpa you, I tak tahu ni mesti bilik ni dah semak sampun. Thanks to you tau Junaida. Ni Junaida, kalau ada apa-apa yang you nak, you ambil je, okay? I pun bukanlah nak banyak. I ambil yang mana I rasa I nak je. Oh my god, girl, you're so kind. No wonder lah you artis yang paling disayangi oleh masyarakat Malaysia ni. Oh my god. Dah, dari Brooklyn. Dah, Unforgettable punya pantry devastre. Va, vous voulez une kat mai kureli possible. Multimask. Dadah. Ni bukan hari ke anak si Makcik Sabaria kan? Oh, Cik Lang rupanya. Kenapa ya Cik Lang? Mana Makcik Sabaria yang sulung, right? Oi, bawa pergi mana ni? Oh, hari baru saja balik daripada dusun Pak Yaakob. Baru habis kerja. Bukan apa. Makcik lama tak nampak kamu, adik-beradik. Adik kau semua sihat ke? Sheila, sebenarnya I ada something nak bagi tahu you ni. Tapi I malu lah nak bagi tahu you ni. Sebab I takut macam I tak profesional dekat tempat kerja. Ni jujur. You nak bagi tahu I apa? Cepat-cepat ada gosip baru ke? Terhangat tak? Gosip baru? Of course lah I tahu. Tapi bukan sekarang ni, bukan pasal itu. I sebenarnya nak ambil cuti raya ni. Kau boleh I nak ambil seminggu lah. Tapi at the same time, I nak kena ambil awal sebab you tahu kan, jalan jam. Of course lah, I kena balik awal. Kena tolong family I siap-siapkan rumah nak raya ni. Apa? Seminggu? Lamanya nak pergi mana? Lama-lama ni nak tinggal kat I dah tu. Hey, you tahu kan, I ni setia tau dengan you punya management tau. Basically, I dah lah lama tak balik kampung. Asyik mak I tanya bila nak balik. Takkanlah I tak sanggup buat kat mak I macam tu. Rasanya banyak kali kesian lah orang tua tu kat rumah. Yelah, jujur apa-apa je lah. Nanti I pandai lah cari orang lain untuk ganti tempat you. Thanks Tawing. Minta maaf sangat. I tak tahu nak cakap macam ni kat you tau. Nanti I bagi cakap management you tau. Okay? Yang you approve cuti I. Kalau you balik kampung tak apa. Kalau you pergi kerja dengan Miss Melinda, kena you nanti jujur. Tak ada siapa basically kisah pasal perempuan tu. Basically orang semua kata dia dengan oh my god. Tak apa, sambil you buat betulkan rambut I, sambil tu you birthday. Cepat. Okay. Sekejap I ambilkan barang. Alamak, dah nak pergi meeting. Alamak, I lupa pula nak ambil dokumen-dokumen I. Mana dia ya? Siapa pula call time ni? Oh, ibu rupanya. Sekejap lah, kau angkat sekejap ya. Ya, ibu, kenapa ya? Tak ada apa ya? Raina tengah sibuk ni. Nanti Raina call balik sebab Raina ada meeting ni. Nanti Raina call balik, okay? Okay, bye. Hai, mana? Dokumen aku. Aku kena cari dokumen aku. Nak pergi meeting pun. Kenapa lah aku leka sangat ni? Mana ni? Mana barang-barang ni ya? Mana ya? Mana ya? Mana barangnya? Mana barang-barang aku letak ya?
Mana ya? Kat mana tadi? Ya, kat sini kot. Sini kot. Ni. Ya, dah jumpa dah. Jumpa pun. Kena cepat ni. Nanti lambat meeting. Aish. Mak, kenapa ni? Sekejap pegang telefon, sekejap tak pegang telefon. Kenapa ni, Mak? Ada masalah ke dengan telefon tu? Kenapalah dengan telefon Mak ni? Mak, telefon adik-adik kamu tak ada orang angkat. Jadi kemudian telefon ni sendiri matikan. Mak pun pelik lah telefon ni. Tiba-tiba dia auto matikan. Dah panggilan bila Mak tengah call adik-adik kamu. Kenapa yang gagak telefon ni? Nanti kamu tolong tengokkannya telefon Mak ni ya. Okey, baik Mak. Nanti hari call diorang nanti. Baguslah, nanti kamu call mereka ya. Cakap suruh mereka balik ya. Mak rindu sangat dia orang tu ya. Dah, jom kita makan. Ya, baik Mak. Mari. Assalamualaikum. Sheila, kau ada kat sini ke? Nah. Baiklah, tak kebancu kopi je. Mari kita minum sikit. Kuatnya ada kopi. Kan nak tahan. Bunyi apa tu? Ya, Encik Daniel. Ya, sekejap. Kenapa ni yang gelupur-gelupur ni? Sebenarnya management ada schedulekan awak untuk job dekat New York. Jadi kalau boleh kita orang nak bawa ke sana dalam 3 hari akan datang ni. New York lagi? Encik Daniel tahu tak kita ni dah nak beraya tau. Asyik kerja. Bila saya nak berehatnya? Tapi awak kena faham, management kita orang nak yang terbaik untuk kerjaya awak. Sebab kerjaya awak sekarang tengah booming. Awak faham tak? Tak apa pun kerja saya tengah blooming. Jadi bagilah saya cuti untuk merehatkan diri ni. Kan in future saya sakit ke apa ke, management nak cari siapa? Encik Daniel tahu tak, saya ni bagi ceramah orang nombor 1. Ya, saya menasihati orang semua benda. Bagi jumpa mak ayah lah balik kampung. Encik Daniel tahu tak, dah berapa lama saya tak buat benda tu sebab saya kena kerja untuk Encik Daniel punya management ni. Hey, jangan salahkan saya ya. Awak dulu waktu awak masa nak naik tu, awak kata bagi saja job apa-apa pun je awak akan buat. Awak tahu tak dalam industri ni siapa-siapa saja boleh berganti tempat awak. Awak fahamkan semua situasi tu kan? Itu dulu. Masa saya nak up, sekarang kan dah up. Saya nak buktikan apa lagi Encik Daniel? Nanti awak baca email tu tau. Dalam 3 hari ni awak siap sedia. Nanti tolong hafal skrip awak. Kalau saya tak nak macam mana? Encik Daniel nak panggil Miss Melinda ke berlakon cerita New York tu? Sudahlah, saya pergi dulu. Ya, nanti adik baliklah. Janganlah risau. Adik kata adik akan balik, adik akan baliklah. Oh, bukannya adik tak nak angkat telefon ibu. Waktu ibu telefon tu adik ada meeting. Sebab itulah adik tutup telefon. Sebab adik dalam meeting. Kalau adik free, adik akan call balik ibu. Kamu kenapa ni marah-marah adik macam ni? Abang Long kena faham. Kerja sekarang sangat keras. Hidup sangat keras. Jadi adik pun kena bekerja keras. Kamu faham tak, adik tengah berusaha supaya produk adik berjaya di pasaran international. Sebab itulah adik sibuk, adik tak boleh balik. Adik sedang berusaha untuk memperluaskan bisnes adik ke pasaran luar negara. Takkanlah itu adik nak kena explain dekat Abang Long kot. Kenapa Abang Long ni marah macam mengalahkan perempuan je? Kenapa ya Abang Long ni? Dah. Adik sangat sibuk, adik nanti call balik, okey? Kita tengah usaha, dia ingat kita goyang kaki ke? Nasiblah ada mesin basuh ni. Berkat Ciklah beli mesin basuh ni untuk aku. Bolehlah aku guna. Korea dapat anak macam ni.
Oh, pocut. Aduh, sakitnya belakang aku. Alamak, tak boleh bangun. Aku boleh ni. Aduh, sakit. Aduh, sakitnya. Hari. Mak nampak tak kat mana? Hah? Mak, kenapa ni? Mak, bangun mak. Kejap mak, Hari carikan bantuan. Tolong, Pak Yaakob. Hai, jangan betul jalannya walaupun I tak dry, duduk je tapi penat. Hello? Puan? Boleh dengar tak Puan? Saya akan siapkan proposal secepat yang mungkin. Saya tengah type ni. Saya tengah type lagi dekat tab saya ni. Saya tengah buat proposal untuk Datuk ni tahu. Untuk projek kita ni. Hello, kakak oi. Ambo busy betul ya kau. Maaf dik, kak pengemis duit. Minta maaf lah dik ya. Kakak tengah sibuk ni. Pengemis otak. Tengok muka kau tu dulu. Kakak oi. Oh my god, rindu betul lah rumah ni. Hai, semua ni kenang-kenangan ni. Wah, rindu betul ya. Rindu teringat kekasih-kekasih lama yang berada di kampung ya. Ehsan, Fizi. Bukankah dia orang reject awak mentah-mentah ke? Excuse me, sorry sikit. I yang reject dia tau sebab ibu tak kasih. Mak tengah tidur lah. Tak apa ke kalau kita kacau ni? Bila difikir kembali, baik bagi aku yang kejutkan. Kan mak terbangun terkejut tengok muka jangsian kau tu Kang. Yelah, kau bangunkanlah ibu. Ibu, bangun ibu. Maaf nak, ni siapa ni? Kenapa datang bilik makcik ni? Ada apa ke? Ibu ni, Raina dan Cik Nah. Ni anak ibu ni sudah balik daripada Kuala Lumpur. Ibu tak ingat kami. Kami anak perempuan yang paling jelita dalam kampung ni. Anak ibu lah ni yang kedua-dua. Satu je lah yang jelita. Saya ni ibu kamu ke? Maaflah nak. Makcik ni bukan ada anak perempuan. Sampai hati ibu kata macam tu. Kalau ibu tak mengaku Raina anak perempuan tu tak apalah. Tapi Cik Lah, ibu takkan tak ingat Cik Lah. Ibu jangan cakap macam ni. Raina ni. Ni Raina anak ibu yang paling cerita daripada semua lagi tu. Ni Raina. Ibu ingat tak ni Raina? Tapi makcik betul-betul tak ingat kalian berdua ni. Mungkin korang salah orang kot. Makcik cuma ada lelaki je. Maafkan makcik. Tapi makcik betul-betul tak ingat siapa korang berdua ni. Tak apa.
macam ni lah. Ibu rehatlah dulu. Kami pergi bincang dengan Abah Long dulu ya. Kami bincang dengan Abah Long. Okey? Mari Sheila, mari. Anak perempuan? Aku ada ke anak perempuan? Selama ni, aku tak ingat pun aku ada anak perempuan. Anak patung adalah. Takkan kot? Berat betul lah beg diorang ni. Bawa apa entah batu ke apa ni. Hui. Enter. Abang Long, cuba bagi tahu sikit apa yang terjadi sekarang ni. Kenapa ibu tak ingat apa-apa dekat kita orang? Bagi tahu je sekarang apa yang kamu dah lakukan sekarang ni. Benaran itu. Kau tahu apa jadi kat ibu? Kenapa dia tak ingat pada kita? Oh, jadi sekarang abang lah salah. Abang yang buat semua ni lah. Abang yang rancang semua ni lah. Abang tak ada niat langsung nak buat benda-benda macam tu. Abang jaga ibu sebaik yang mungkin. Tapi dah benda nak jadi, abang nak buat apa? Ya, betul. Memang salah abang. Semua abang kena. Bagi tahu ibu yang kita orang ni bukan anak bapa abang. Apa lagi kakak? Tambah lagi. Kami kerja KKL ni sebab kami nak berbakti. Kerana ibu kami berbakti. Betul tu. Kami berbakti untuk cinta hidupku. Ibuku sendiri, tahu tak? Sudah, jangan gaduh lagi. Korang ni siapa nak marah-marah? Anak makcik ni. Dah, makcik tak nak lagi korang duduk lama-lama kat sini. Marah-marah orang macam rumah sendiri. Tak ada adab langsung kalian berdua ni. Dah, pergi. Sampai hati ibu cakap macam tu. Tolong, cakap sesuatu. Sheila, Raina. Kakak macam mana ni? Ibu dah tak ingat dah kita. Dah tu nak buat macam mana? Akak pun terbuntu. Tak tahu nak buat apa. Pening. Akak pening benda-benda macam ni. Kita kena buat sesuatu kakak. Kita tak boleh biarkan. Itulah ibu kita satu-satunya. Tahu tak? Kakak ada idea. Cara tu kakak kan bijak buat benda-benda macam ni. Bila kamu kata kakak bijak ni, terus kakak dapat idea. Akhirnya Kita mulakan plan kita untuk mendapatkan kasih sayang ibu kita semula. betul tu. Mari kita laksanakannya. Mari. Dulu sangat dekat ibu. Sebab tu kita orang balik. Betul tu. Boleh lawak lagi ibu. Yelah. Potong macam ni ke? Besar ni cukup ke ni? Baguslah kakak pandai memotongnya. Tak ke sini kejap. Cuba rasa kuah ni. Sedap ke tak? Akak rasa. Akak masin sikit lah. Bilalah korang berdua ni nak balik? Menyemak je korang dekat sini tau, kat rumah aku ni. Balik je lah. Bising lah korang berdua ni. Korang makanlah dulu. Nanti akak datang balik. Kita join sama-sama. Korang makanlah dulu ya. Ingat plan kita? Plan apa? Hehehe. Ceklah plan kita nak bergotong royong ni membersihkan laman rumah kita. Oh, cakap. Buatlah apa yang korang nak buat. Lepas ni aku tak nak tengok muka korang lagi. Ibu nak ke mana tu? Aku nak masuk bilik. Kat sini tiba angin jadi tak tenteram pula.
Tak apa. Kita buat je apa yang kita cakap kita nak buat tadi. Mana tahu ibu melihat dari jauh ke apa ke. Mungkin dia macam terbuka hati untuk maafkan kita. Oh, betul juga. Okeylah. Akak buatlah seorang. Siapa punya idea dulu, ha? Akak di mana? Ish, perempuan ni. Aku yang kena buat ish dia ni lah. Maaf, dah tinggal telefon. Ni, Cik dah nak memohon maaf sepenuh hari raya ni gitu. Abang pun nak minta maaf juga. Tak apalah, kita sama-sama maafkan satu sama lain. Ya, selamat hari raya ya Abang Long. Semoga dimurahkan rezeki, banyak umur. Jangan lupa duit raya Cik lah buat tahun ni. Kamu tu dah kerja, dah ada gaji sendiri. Malah lah gaji lagi besar pada gaji Abang Long. Kau ni dok merapu macam orang gila dah. Kenapa ni dengan pagi-pagi raya ni? Dah tolong aku dekat dapur ni masak. Mana ibu? Oh? Ha? Dah muka macam blank-blank ni dah. Kenapa? Ada masalah ke? I tanya mana ibu je ni. Ibu dalam bilik lah kot. Ke dia penat? Ibu tak bangun lagi ke? Tadi pergi kat bilik tak ada pun dia. Ingat kan tadi ibu pergi dengan kamu kakak untuk tolong masak-masak ke? Mana ada saya ingat dia pergi dengan Abang Long. Pergi semayang sama-sama. So, kita kan nak tengah buat persiapan. Korang ni memang buat tak tahu ke ataupun memang tak tahu? Tahu apa? Tak tahu apa pula ni bang? Ibu dah tak ada dah sebelum seminggu korang datang. Abang jangan buat benda, jangan cakap benda merepek macam ni boleh tak abang? Abang cakap betul-betul, mana ibu? Semalam-malam baru je dia ambil makanan kita orang semalam. Abang tak ingat ke? Ibu dah tak ada. Dah dekat seminggu lebih dah. Ibu dah tak ada? Abang, betul ke dia bang? Betul ke ibu dah tak? Betul ke ibu dah tak ada? Silakan tetamu-tamu mak kita pada hari ini, Miss Melinda Habur. Tu ibu first time tengok kamu kat TV, dia bangga. Kalau makcik jadi kamu kan, makcik mesti rasa insecure lah tengok adik-adik berjaya. Selepas ibu telah dikubumikan, abang cuba call korang. Ada hantar mesej dekat telefon korang, tapi tak dapat. Harap korang dapat sajalah mesej itu. Bangun. Rupa-rupanya lain jadinya ya.
Hidup ni sementara nak. Hiduplah dan beramallah dengan sepenuh hati nak. Itu saja pesan ibu. Maafkan ibu ya. Ibu tak dapat angkat telefon korang lagi.